Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Macam biasa ya, kita berjumpa lagi di channel Masakan Nuriana. Okay, saya nak sharekan resipi masak kuih gomok ya. Simple je, senang pun senang buat kuih gomok ni. Guna tepung pulut ya. Tepung pulut. Ni serbuk kacang hijau dah siap goreng ya. Ni iti kelapa dah siap masak. Ni air untuk uli tepung. Masukkan sedikit garam. Ini simple je, senang dan mudah ya buat ni. Okey ya, kita uli tepung. Guna tepung pulut je ya. Masukkan dalam mangkuk ni. Satu paket tepung pulut ni ya. Ni masuk sedikit garam ya. Okey, kita uli tepung dulu ya. Saya guna tangan je. Saya dah bersih. Ni kita masuk air dulu. Masuk airkan sikit-sikit ya. Lepas tu uli. Bismillahirrahmanirrahim. Gomok ni paling senang je buat ya, kawan. Gomok iti apa? Gomok iti kelapa. Ni dah siap uli ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni kita buat yang kuih gomok ya. Ni iti kelapa saya dah buat bulat-bulat ya. Okey, kita masukkan dalam tepung ya. Ni ya. Begini masukkan iti kelapa kat dalam. Tutuplah lubang dia ni. Jangan bagi dia apa? Ada lubang. Bocor pula iti dia. Okey, air dah mendidih tu kita boleh masuk ni. Okey, kita buat bulat macam gini ya. Lepas tu kita buat yang dalam sikit bulat tu. Lepas tu masuk iti kelapa kat dalam ni. Senang je kawan-kawan. Buat kuih gomok ni. Gelek-gelek atau tapak tangan macam gini ya. Dia jadi licin. Jangan dia ada bahagian lubang. Kok nanti keluar iti kan masa kita masak ni. Okey, kuih dah masak kita boleh angkat ya. Kita masuk dalam bekas dulu. Ini kuih dah masak kita gaul dengan tepung kacang hijau Kalau boleh tepung kacang hijau tu sangan dulu ya, ke dapur sekejap. Ini saya dah masuk kuihnya, kuih gomok ni. Macam gini. Ini cara saya ya, saya buat kuih gomok macam gini je. Kawan.
Senang je. Ni kawan, senang je buat. Alhamdulillah dah siap ya. Resipi simple je, resipi masak kuih gomok ya. Resipi senang dan mudah, kawan pun boleh buat. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okay, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Kuih gomoknya lembut je sebab tak ada campur tepung apa kita guna tepung pulut aja. Jadi sedap, lembut, lemak, manis ya. Semua ada cukup rasa ya. Alhamdulillah memang sedap walaupun resipi senang dan mudah. Dapatlah dalam 2 mangkuk lah. Orang cuba kita ni. Ni. Isi dalam isi kelapa.